Siapa cepat dapat ah? Weh, Abang Adin dah buka dah lah, geng. Alamak, banyak durian. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa bang. Ni dah start balik ke bang ni? Dah, kita dah 2-3 hari dah kita buka dah. Oh, iya ke? Durian pun dah makin lama makin banyak. Ni pun dah tengah hari. Kita pun dah jual dekat-dekat nak separuh. Alhamdulillah. Dekat separuh dah bang ah. Macam biasa bang. Saya kalau tanya abang ni kan, apa lagi promosi abang yang ada bang? Okey, untuk yang sekarang ni lah. Kita bermula daripada yang sini. Yang bakul ni durian kahwin. Sebakul 40. 2 bakul 70. Okey, lepas tu yang ni, dia ada durian kahwin jenis dia kucing, kanghai, udang merah, musang king, D13. Campur-campur lah. Sekilo 18. 10 kilo 150. Alam-alam ambil 150 lah. Ya bang, betul. Orang kampung jangan dilupakan. Kilo RM10 je. 10 kilo 80. Ni buah grade A tau, buah besar. Yang kampung ni random lah. Isi dia warna krim-krim, putih, oren cair macam tu. Tapi kebanyakan dia tak apa-apa nak tebal sangat. Boleh lah buat rasor-rasor kan. Buat rasor-rasor. Kalau yang ni ada musang king, ada udang merah, kanghai. Yang ni sama harga. Sekilo 28. Kalau 10 kilo 250. Musang king ni bukan kecil tau. Kita tengok kan timbang depan ni. 1 kilo 795 gram. Dia bukan bujur ni bulat geng. Semua pangsa ada geng. Promosi-promosi pun ada. Okey, yang belakang tu udang merah, kanghai, durian kahwin 10 kilo. Dia semalam belen 80 je. Siapa cepat dapat ah? Siapa cepat dia dapat. Okey, kita buka kedai 11 pagi sampai 12 malam. Misal kata pukul 6 ke pukul 8 ke buah habis, kita tutup lah macam tu. Musim durian ni memang kita tak akan cuti. Daripada sebulan sampai ke 3 bulan macam tu lah. So, kalau kata hampa nak beli buah durian ni geng kan, tak banyak lagi ni. Situ dah kosong. Customer dia datang non-stop kadang-kadang. Kalau siapa nak datang kedai Abang Adin kita ni, roger dulu geng. Alright, mana lagi geng? Abang Adin durian le.